Yang susah nak buang air besar, benda ni boleh lancarkan. Kuatkan imun sistem korang untuk kesihatan jantung dan banyak lagi lah kebaikan dia. Jom kita tengok cara masak betik muda. Untuk resepi ni kita kena tumbuk sedikit black pepper and then ketepikan. Betik dia pula kita buang biji dia, potong cube-cube kecil lah. Biasa kalau betik muda korang masak apa? Cuba komen. Perlukan sedikit bawang putih, bawang merah dan juga sedikit daun kunyit lah. Masukkan air, masukkan mushroom seasoning, garam dan juga masukkan bawang merah, bawang putih tadi tu dan betik biar kita rené dia lah seketika. Black pepper tu masukkan juga sekali. Once betik dia dah almost masak macam ni, boleh masukkan daun selasih, daun kunyit tadi tu dan sedikit vegetarian ikan bilis just untuk tambah umami lah. Okey, kalau korang suka resepi-resepi sihat macam ni, jangan lupa follow kami supaya kita boleh jumpa lagi. Ni betul-betul sihat ni. Korang makan, nanti korang boleh feel kesihatan tu bila korang makan je. Kau ingat tengok resepi sihat je kau boleh kurus. Yang penting betul-betul kau niat nak kurus. Saya cabang kau join me on the challenge selama 30 hari kita makan sihat. Macam mana nak masuk ni? Tak payah pening-pening apa semua. Senang je, percuma pun. Just klik link dekat comment section. Jumpa dekat sana. Berani tak?